Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku bosan. Jadi aku panggil geng-geng motor Patagonia Eagle 250 ni lah. Hari ni kita nak ride ke Fraser sekarang ni kita nak menuju ke kedai makan Abang Yazid dekat area Selayang lah. Sebelum kita bergerak ke Fraser Hill bersama dengan rakan-rakan yang lain lah. Okay guys, hari ni cuaca cukup cantik. Jadi harap-harap cuaca akan berterusan lah sampailah kita habis ride. Okay, kita doakan semoga perjalanan kita pergi dan balik selamat. Okay, so kita akan jumpa dekat kedai Abang Yazid dan kita akan tunggulah dengan rakan-rakan yang lain. Sementara tu kita stop dekat sini, nanti kita sambung balik video. Okay, bye. Okay, sekarang kita dah sampai lah. So inilah geng-geng kita yang ada. Kita tengok motor-motor yang ada. Kita dah sampai dekat kedai Abang Yazid. Inilah kedai Abang Yazid. Ni berhadapan dengan betul-betul dekat masjid dekat Sungai Tua ni lah. So kita makan dulu. Kita boleh nampak dekat sana Abang Awi, Abang Halim ada. Inilah motor-motor dia. Okay, kita makan dulu. Okay, Assalamualaikum. So hari ni inilah kita punya player-player dia. Kita ada Awi, Abang Awi. Ni kita ada ni Abang Salim. Inilah antara motor-motor dia. Yang tu Abang Yazid. Inilah kedai dia. Nanti kita akan buat bulanan lah. Bulanan ride. Bulan-bulan kita akan buat ride kat sini. Itu kita ada Wan Jaija. Ni Abang Man. Ni kita ada Abang Jai. Dia punya motor ni lah. Lawa motor dia. So ni motor aku lah. So kita dah nak bergerak ke Fraser. Jadi kita doakanlah semoga selamat sampai. Ni motor Abang Man ni. Yang tu motor Abang Wan. Abang Wan Jaija pakai SRV. Okey, jom kita siap-siap dulu. Kita gerak. Okey. Jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di hujung dunia, akan ku rempuhi segala rintangan. Biarpun rebah ku bangun sendiri, akan ku genggam. Biarpun hitam menjadi milikku. Ku mula dengan langkah
langkah ini menuju sinaran yang abadi. Jejak jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di hujung dunia, akan ku rempuhi segala rintangan, biarpun rebah ku bangun. Depan ni Abang Hadi. Kita ada Abang Jai. Lepas tu kita ada Abang Man. Lagi kita ada ni Abang Bihish. Ni Bihish, Abang Bihish. Abang Wan. Ini Abang Wan Jai je. Itu dia. Jom kita menuju ke Bukit Fraser. Tempat yang kita akan buat aktiviti sembang-sembang, dan makan-makan, dan macam-macam lagi lah. So hari ni konvoi ada 7 orang, 7 biji. 1 sebiji SRB. Yang lain-lain semua Patagonia Eagle. Alright. So inilah kawasan dia, Bukit Fraser. Yuhuu! Walau segunung kau limpahkan bencimu ke laut kepuraan itu, tidakkan mungkin menjadi pulau cinta sebagaimana kau idamkan. Tanyalah hati di cermin diri kau imbaskan. Biar bermain keperitan silamu, itu kan penawar manismu. Kita manusia ada kala tersisih di dalam mengejar impian. Sabar menanti sinar mentari yang hakiki. Tidak ku menyesali
Di sini ku mampu mengerti, mendungkan menutupi hari, itu kan lumrah kehidupan ini. Usah disangsikan yang azali. Tidak ku menyesali lagi. Andainya tergelincir nanti, walau terluka, ku relakan. Iya, aku tetap aku melafazkan kalimat yang satu. Biarpun pahit, keperit dan silamu, itukah penawar manismu? Kita manusia ada kala tersisih di dalam mengejar impian. Sabar menanti. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Tasik Empangan ni itulah kita punya geng-geng ni. So ni motor, antara motor-motor. Ini kita ada Panjai, motor. Kita ada Mang Man. Macam mana Mang Man? Okey lah Mang Man? Hai. Ada orang makan tu lah. Kita ada Abang Wan. Macam mana bang? Okey lah bang? Okey, agaknya okey lagi. Kita layan sikit-sikit dulu. Okey, kita teruskan lagi perjalanan kita. Jom, hati-hati. Jom. Okey bang?
Okay, hari ni selamatlah sudah kita punya ride ke Fraser jadi kita sekarang ada dekat UST, dekat highway Tara ni, Bentung. So semua kita dah isi minyak semua. Kita akan teruskan perjalanan balik ke rumah masing-masing lah. So tadi Abang Adi dia terus ke balik dia dekat rumah dia Batang Kali. So yang tinggal ada Abang Bihish, Wan Jaija, Abang Awi Mazri dengan Jai. So inilah yang rider yang kita ada. So, Alhamdulillah semua perjalanan berjalan dengan lancar.